Tu durian mahal guys. Nak bawa dia bukan senang. Wow, tu besar, solid tu. Solid. Solid. Right guys, selamat pagi. Hari ni aku ada satu aktiviti, iaitu aku nak pergi ke dusun pakcik dan makcik aku dekat satu tempat ni. And ini kali pertama aku buat vlog, so mungkin nampak agak kekok sikit. Tapi tak apa, kita cuba dan jumpa di sana. Alright. Alright guys, sekarang aku dah sampai dusun durian makcik aku. Besar. And jom ikut aku apa aku buat hari ni kat sini. Alright. Durian. Gugur je ni nampak. Banyak oh. Gugur je, wujud bawah nampak. Pokok keras lah. Ni keras tak? Tidak. Ada yang ni sedap ni. Yang mana? Yang pokok ni. Yang ni? Pokok ni. Pokok manggis. Pokok manggis ni, pokok durian ni. Pokok durian ni sedap. Oh. Oh tu banyak tau. Banyak. Pucat apa mah? Bahaya kat je lah Moy. Kena aja. Dia akan jatuh kena pokok kan? Yelah. Kita dengarlah bunyi dia. Dengar bunyi tu kita nampak semua gelimang kan. Ya tu banyak pokok durian macam tu. Tu nampak tu. Dah tak terkutip lah. Oh, tak terkutip. Itu untuk bapak je kalau orang tak datang. Oh, yelah. Kalau orang datang macam minggu lepas datang jenuh lagi masuk dah. Kalau buat jalan cantik ni. Right guys. Lepas ni ada sungai. Kita mandi dulu. Nak pergi depan ni. Tek, nak pergi depan. Tak ada orang kat sungai dia. Bersih. Sejuk bang. Sejuk. Lagi besar. Pokok durian. Hati. Nak guys mandi kat sini. Tak ada orang. Tu keliling ni pokok-pokok durian. Pokok-pokok manggis ada. Belakang ni semua pokok durian. Boleh dah bawa sini. Dia tak berkawan. Dulu turun kat sana. Mana? Dulu turun belah sana. Macam turun tu ke dalam sikit. Sini tau. Kami turun sini cuma nak buat tapak bagi senang tu. Bercantik sikit kan.
Bapak kejap. Main apa hang sana? Nipis. Rendang kan? Sana lah bang. Seronok gila guys. Mandi sungai, air bersih. Very good. Mesti korang lama tak pergi sungai kan? Lurus ke kat sini? Ada hujung. Ya tak ada orang. Mention. Sedap main ni. Durian hanyut. Mek. Right. Ada rasa? Ngom. Ha? Ngom. Durian hanyut ke? Jumpa kat situ. Pokok tu. Nak rasa? Ngom. Dia kampung. Apa? Solid. Ikan durian tepi sungai. What a life. Alright guys, kita di sungai. Kita pergi ambil durian pula. Glove. Macam tu durian. Yan. Ya. Tuan, ni nak biji. Apa? Tuan yang depan tu, ambil balik tu. Oh ni. Ni dia guna. Lumut sikit ni. Dah, ada lah. 8 biji. Oh, tu jatuh ni. Ui. Pesta durian. Kita tak makan. Ain, ni rasa ni Ain. Rugi je. Ha? Sekejap. Ha. Kalau macam tu hang boleh silang sikit, tak kisah hang sini. Ha. Lagi seminggu ke ambil cuti. Cuci durian dulu. Ni sedap tu. Apa Buka apa? Jadi bang tu hang buka apa yang hang punya tau. Kuati je. Oh, ni sedap ni. Tapi suruh saya pelan-pelan. Itu macam nampak dah kereta. Pelan-pelan lah. Takut dia apa? Pecah sikit pasal hujan. Mimin tengok anak-anak jauh ke belakang tu. Memang. Tapi kita akan jalan. Min, anak-anak sampai depan rumah. Sampai depan bakar tu lah. Sini semua.
Yang itu elok diam. Dia mandi sungai suka dah. Ya, nangis pun tidak begini. Nyengik. Ada lagi ni. Siapa apa dah? Baru kan? Duduk. Kita pergi cari durian. Kak, kamu dekat? Rakam sampai mana? Rakam dia. Tak pecah hari ni. Macam durian. Baru beli ke man? Patut lah. Banyak nyamuk babi? Tak. Ni tak tahan. Amatur. Cari durian. Right. Jom. Kita memulakan aksi mencari durian di dusun. Let's go. Kau getah. Buat kau. Okay guys, berat agak. Bawah. Yang busuk. Tengok atas tu. Mana? Atas nampak? Oh, banyak. Itulah dia. Banyak kena cari dari sini. Sebenarnya durian akan banyak kat bawah ni. Kita tengok. Lawak tu besar, solid tu. Solid. Nampak. Hitam tak? Elok ke? Ni kat sini. Oh. Baru berapa langkah. Dah berat gila lah. Itu durian mahal guys. Nak bawa dia bukan senang. Getah ni bukan musim dia ke sebab hujan? Bukan musim dia. Wow, gila kan. Berat gila. Apa mengarang-arang. Apa fikir lagi lah? Busuk. Nyamuk. Dekat sini.
Tadi aku mula kat situ. Baru berapa meter bakul dah penuh. Yang berat gila. Memang durian mahal guys. Bukan senang. Ada satu lagi dah kot. Satu lagi. Dah lah. Bukan senang bang. Okey. Nampak buat kerja sikit. Susun sikit-sikit dah lawa sikit. Dia ada punya ni. Okey, tonggeng. Tonggeng lah, tinggal 2-3 biji boleh tonggeng. Bukan tak air. Okay. Ni semua di aku bawa dalam beg ni. Berat. Ha? Kerja kamu. Okey. Mana? Bawa beg tu ke? Ya. Sini. Cari alur sungai. Cari alur sungai untuk Durian. Tu okey, nampak durian kat 1, sungai. 2, Oh. 3, 4. Okey. Tak apa, basah tak? Dia sejuk je. Baling, baling. Baling. Baling je, tak apa. Okey. Tu. Ha. Hei, tahu. Alamak. Baling tangkai sayang. Kamu ni kaki. Tahan guna kaki. Ya Allah, apa masalah? Cepat sikit. Okey, sabar. Ah. Hei. Mana? Straight. Kamu. Ha? Oi, macam mana ni? Pasti kerja. Aiman, hang boleh baling dekat aku. Hang boleh baling kat aku. Okey. Ha, pasal Apip boleh tendang. Okey, 2 tu, nampak? Ni. Ha, nampak? Ha, 3. Itu hujung sikit ada. Confirm ada. Sedap tu. Pengalaman tu. Ha? Nak tengok. Ha, macam tu. Ha. Okey, hang cuba tengok. Tengok kiri tu ada tak lagi? Ada. Confirm? Ada. Okey, tak apa. Okey je, aku percaya kamu. Cantik. Ha, macam tu lah. Yes, lagi. Okey, yes. Alright. Okey, go. Jom naik atas. Jangan cepat, jangan lambat sangat. Ini pun hawa banyak yuk. Cukup tu. Ha? Cukup tu. Ada lagi? 10 pokok lagi. Macam ni apa dia? Ha? Macam ni apa? Bawa jarai tu.
susun dia tak boleh. Dia jatuh lah bang. Sini aja kau. Oh, 3 oh. 3 biji oh. Ni ada satu lagi. 5. Dia banyak oh. Tidak, habis dah. Dah turun bawah dapat 2 biji dah. Tak dalam. Tak dalam langsung. Tadi lah mandi tu. Tu ada satu lagi. Mana? Dia berapa kaki yang nampak? Oh lah awak. Pergi kan? Aduh. Dah pergi balik. Pergi balik. Cukup untuk hari ni. Sekadar merasa kutip. Ui. Alright guys. Itu saja video daripada aku. Aku harap korang enjoy tengok video tu. Dan kita jumpa di video yang akan datang insyaAllah. Right. See you guys later. Bye bye. Ciao.